Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So baru-baru ni saya ada share tentang aplikasi buat duit dengan hanya on internet kita dibayar dalam bentuk USD dollar, betul tak? So dah ramai dah belajar, dah ramai dah boleh buat income. So hari ni saya nak share lagi satu aplikasi terbaru. So aplikasi ni tak adalah baru, sebenarnya dah lama, tapi saya baru nak share kepada anda semua. Okey, untuk mengetahui semua, aplikasi ni adalah aplikasi Speedrun, Speedman. Dalam bahasa muda, kita buat task. Task dia simple sangat, dengan hanya buat larian sahaja, lebih kurang dalam setiap satu perlawanan lebih kurang dalam 60 second masa dia. Jadi setiap satu perlawanan kita akan dapat RM1. Tu sebagai contoh lah. Okey, so bagaimana aplikasi ni boleh bayar kita? Sebahagian daripada pendapatan mereka bayar dekat kita adalah sebahagian daripada iklan Google. So ibarat macam ni lah, mereka perlukan trafik. So kita pula datang ke sini untuk dapatkan passive income ataupun pendapatan sampingan. Okey, so pertama, macam mana kita nak download? Okey, so kalau korang tahu aplikasi ni daripada mana-mana user sekalipun, tak ada masalah. Okey, so tekan je register. Okey, sebagai contoh, okey, tekan register, kemudian pergi ke bahagian install sekarang, sebab aplikasi ni dia ada dekat Play Store. So just install sahaja. Macam Min dah ada, macam saya lah. Okey, saya dah ada account apps ni, just install kemudian play. Okey, so bila masuk dekat sini, masuk kat sini, pilih daftar with Google. Okey, saya sarankan pakai email betul-betul yang anda guna, sebab sayang lah nanti income dah banyak, tiba-tiba kita pakai fake account ataupun account Gmail dummy. So sebaiknya pakai account yang betul-betul anda guna. So jelas ha? Okey, so kita tekan Google login. Okey, so sekarang ni Min dah berjaya masuk sebab dah login pakai Google account kan. Okey, so kita just login. Okey, bila masuk dekat sini, nampak tak dekat sini? Okey, dekat bahagian atas ni adalah bank yang kita boleh keluarkan. Maksudnya dia bagi RM40, RM110 dan RM170. So ini saya nak cerita bagi faham dulu. Kemudian kita boleh pilih pakai Touch and Go, terutamanya untuk student, budak-budak sekolah yang mungkin tengah cari duit sampingan. So kalau orang yang lebih prefer pakai Touch and Go, so boleh pakai Touch and Go, PayPal pun boleh. Okey, so dekat sini ini adalah duit bonus. Biasanya kita boleh withdraw selepas RM40, tapi senang sangat. Okey, so dekat sini adalah bahagian duit shilling. Duit shilling ni boleh withdraw serendah RM1. Okey, so jelas lah. Dekat tepi ni, kalau bahagian wallet ni kita boleh tengok transaction lah. Contohnya macam ni lah. Okey, saya beri tu contoh contoh macam ni lah, nampak? Ni total yang saya withdraw lah. Okey, ni bukan saya refer, bukan lah. Ini memang saya main. Okey, saya buat benda ni sambil-sambil je, macam waktu nak tidur kan, macam waktu free, tengah bosan. So kita boleh main lah kan, sambil-sambil. Benda dia simple je, nak dapat duit tu cukup mudah. Okey, so daripada mana aplikasi ni boleh bayar kita? Untuk mengetahui semua, aplikasi ni bayar kita berdasarkan iklan. So mereka dapat pendapatan daripada Google Apps. So sebahagian daripada pendapatan tersebut akan dibayar kepada user. Jadi ibarat macam win-win solution lah. Mereka dapat trafik, kita pula dapat income, tapi tak adalah banyak. Benda ni dia sampingan. Tapi kalau tak banyak pun, kalau fikir-fikir balik, saya dapat dekat hampir RM400. Ni ada total yang saya nak withdraw lagi. So total pun lebih kurang dalam RM400 dalam beberapa minggu saja. Benda ni saya buat sambil-sambil, sampingan saja. So sangat-sangat sesuai lah untuk orang yang macam student, yang nak cari duit poket, duit belanja, duit makan, duit sampingan. Kalau orang yang bekerja makan gaji, jadi duit ni boleh buat duit pembelanjaan, minyak motor, ataupun dijadikan simpanan untuk masa depan. Jadi at least gaji yang kita dapat setiap bulan, kita tak ganggu lah. Katakanlah anda bekerja makan gaji 1.8 contoh. Okey, so sekurang-kurangnya kita ada duit sampingan. Dekat apps ni dapat 3-400. So apps lain kita boleh dapat 4-500 sebulan. Jadi pimai-pimai kita boleh dapat total lebih kurang dalam RM1,000 hingga RM2,000 sebulan. Jadi benda ni dia boleh jadi sampingan income tambahan kita. Jadi at least gaji kita boleh jadikan saving. So jelas tak? Okey, bila masuk kat sini, pergi dekat bahagian ID. Okey, tekan bahagian ID. First masuk, tekan bahagian ID. Okey, masukkan kod ni. Bila masukkan kod ni, anda dapat RM4. Okey, masukkan kod ni ya. Okey, paste lah. Okey, 76263436. So masukkan kod ni, anda akan dapat RM4. Tekan submit. Okey, nampak tak? Secara
Okay, secara tak langsung anda dapat RM4 kat sini. Nampak tak? So dekat inilah step pertama yang anda perlu tahulah. Okay, so maksudnya anda dah claim RM4 kat sini. Okay, so untuk next video, macam mana kita nak guna, so macam mana kita nak dapatkan duit setiap satu perlawanan. Setiap satu perlawanan 60 second saja. Satu perlawanan RM1, dua perlawanan RM2. So maksudnya dalam satu hari boleh dapat RM100 dengan mudah. Okay, so itu sahaja saya nak share kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.